Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat bersama pada malam ini. InsyaAllah pada malam ini kita akan sambung perbincangan Sunan An-Nasa'i pada muka surat 192 tahap minggu lepas ni. Yang mana perbincangan kita pada malam ni masih lagi di bawah tajuk Jalsatul Imam Bainat Taslim wal Insiraf. Duduknya imam antara memberi salam dan juga bersurai. Insiraf tu mana pergilah, berlalu pergi. Jadi nak bincangnya bila wisalah tu nak sampai ke pergi tu, apa yang berlaku di situ. Di bawah bab ini Imam Nasa'i muka kedua riwayat. Jadi hak kita bincang pada muka surat 192 tu ialah berkait dengan riwayat yang kedua tu. Nombor 9, perbezaan pandangan ahli ilmu tentang melakukan solat sunat tatawwu ba'diyah, hak mana ada solat sunat selepas solat. Dia panggil solat sunat ba'diyah itu. Apakah semaya tu di tempat salat fardu tu ataupun pindah tempat lain? Hak tu nak bicara tu. Perbincangan ni sebenarnya dia berasaskan kepada beberapa riwayat lah. Beriwayat hak sahabat tengok Nabi buat dan hak tabi'in tengok sahabat buat. Itu jadi timbul dia punya isu. Jadi hak mana sebenarnya bila kita nak semaya tu, kita semaya tatawwu ataupun nafilah salat sunat tu, apakah tepat kita semaya salat fardu tu ke ataupun enjak sikit pergi ke belakang, kau ikutlah dalam musalla, dalam tempat semaya ataupun masjid itu. Itu berbeza. Kenapa berlaku perbezaan? Kerana perbuatan ni dibuat oleh Nabi atau sahabat dalam keadaan tidak tetap. Maknanya sini banyak pilihan. Baik. Syekh Ityubi dalam syarah dia, Zakhiratul Uqbah tu dia mari pandangan Hafiz Ibn Rajab. Dia kata Hafiz Ibn Rajab berkata, para ulama berbeza pandangan mengenai perbuatan imam melakukan salat sunat tatawwu di tempat salatnya selepas menunaikan salat fardu. Adapun salat sunat sebelum fardu, maka ia dibenarkan secara sepakat di tempat dia semaya. Katakanlah bila dia semaya sunat, dia mari semaya tempat ni. Hak tu ulama kata tak ada masalah, sepakat boleh tu. Hak kita bincang ni selepas. Hak mana salat sunat ada salat, hak mana salat fardu ada salat sunat selepas tu. Lagu mana tu? Hak ni berkenaan dengan imam ni, hak makmum dia bincang selepas ni. Sebahagian golongan memakruhkan imam melakukan salat sunat di tempat salatnya itu selepas salat fardu. Mana dia kena beranjak, kena gerak, kena beralih juga sikit. Tu. Jadi sebagai ulama kata makruh. Yalah kalau kita tengok dalam kitab-kitab klasik dia sebut makruh tu nak supaya tempat semaya kita tu kita mengambil ruangan yang banyak, kerana tempat tak jadi saksi lah, macam-macam lah disebut tu. Inilah pandangan Imam Al-Auza'i, iaitu molek beranjak, beralih daripada tempat semaya tu bila nak semaya sunat. Ni untuk imam, ni untuk imam. Sebab kalau makmum tu agak payah juga kalau masjid tu penuh lah. Tak nak undur lagu mana. Jadi inilah pandangan Imam Al-Auza'i, Al-Thawri, Abu Hanifah, Malik, Ahmad dan Ishaq. Diriwayatkan daripada Ali radhiyallahu anhu bahawa beliau memakruhkannya. Ali pun kata makruh. Dan An-Nakhai berkata mereka yang para salah dahulu memakruhkan buat gitu. Malakala Ibnu Aqil dari kalangan mazhab Ahmad pula memberikan kelonggaran, rukhsah. Boleh dia kata, tak ada makruh. Rukhsah ni mana tidak makruh. Sebagaimana ia juga dirajihkan oleh Imam Bukhari. Mana dikuatkan pandangan itu oleh Imam Bukhari. Dan ia dinukilkan daripada Ibn Umar serta Al-Qasim bin Muhammad. Mana bagi Imam Bukhari tak ada apa. Harum. Akhirlah. Boleh berlaku. Supaya paling itulah bila lepas mari kita paling separuh ke ataupun paling Tuhan. Kalau tu kita bincang kemudian. Sebab setengah ulama dia kata Nabi buat gitu sebab dia nak tengok jemaah ni. Sebab ni Nabi ni kalau ada tengok sahabat tak mari dia akan tanya khabar. Jadi itu ilat dia. Sebab tu setengah-setengah ulama kata kalau tak ada ilat tu tak paling, tak apa. Bos kadang nak kelihut malu dia. Kadang kelih lama betul lah. Muka ni semua. Kalau sekadar tu tak payah paling. Tapi setengah ulama kata tak, paling tu sendiri sunat. Okeylah pula situ. Tu. Jadi hak tu atas kita lah. Kalau kita rasa ada keperluan, kita paling. Ada pun riwayat yang dinukilkan daripada Ibnu Umar, sebenarnya beliau tidak melakukannya dalam keadaan beliau sebagai imam. Sebaliknya beliau melakukannya ketika menjadi makmum. Demikianlah penjelasan beliau. Ni pelik. Makmum pula kesok gitu. Paling. Tak apalah nak ayatnya khilaf. Awak mari ni sebab tidak boleh nampak bagaimana perkara ni pandangnya salaf kita dulu. Sama ada sahabat ataupun tabi'in.
Namun kebanyakan ulama tidak memakruhkan perbuatan tu, perbuatan semaya di tempat kita semaya fardu tu. Kebanyakan ulama kata tidak makruh. Namun kebanyakan ulama tidak memakruhkan perbuatan tersebut bagi makmum, dan inilah pandangan Imam Malik dan Imam Ahmad. Hak kita sebut tadi tu hak maknanya hak untuk imam. Tapi kalau makmum, sebab sanilah makmum ni kadang-kadang payahlah. Sebab dia gini hendak kita kena ingat. Dia jadi timbul isu ni sebab bila selepas semaya fardu, tak, masing-masing tu dia akan urus diri dari diri dia ni. Lepas ni kita akan tengok, akan datang kita akan tengok, anak pun duduk tengok siap Natal tu, tak ada siap molek ni. Mana ada pula kita berzikir ni, derah ke perlahan ke, kalau derah tu setara mana? Oh tu pun khilaf pula. Nak ayatnya berzikir tu, biar dengar telinga kita atau pendengar ke. Bukan dalam semaya, lepas semaya. Ulama kata molek gitu. Ramai juga ulama kata tak, kena senyap-senyap. Tapi hak tu bukan bermakna maknanya berzikir secara berjemaah, tidak. Dan berdoa pun dia kata makna dalam keadaan perlahan lah. Jadi riwayat-riwayat tu kalau kita bincang akan datang, kita akan tengok tak ada satu maklumat daripada sekian ramai yang dibawa oleh tuan kita ni, Syekh Itubi ni, bahawa ada perbuatan maknanya berzikir secara berjemaah dengan ikut imam, dan berdoa secara berjemaah juga dengan mengaminkan di belakang imam. Dalam bentuk ikut imam juga tu. Tu tak ada. Tak jumpa salah buat tu. Tu. Patut orang dua lah ni lagu mana? Kena tanya orang tu lah. Tanya anak tak nak ayat tu. Nak ayat mana? Paling tidak kita kata, kita pun tak jumpa tu. Tapi kukuk mana pun, payah nak ayat. Gitulah boleh ayat. Gitu ya. Sebab tu ana lebih mengambil pendekatan, kita kemukakan pandang ulama, lepas tu kita fikir sendirilah. Fikir sendirilah tuan. Bagi orang yang kata boleh, tak apa. Bagi orang yang kata tak boleh, buat seperti mana hak salaf kita sebut. Termasuklah, dia jadi timbul ni apa ni? Sebab hasil daripada dia tengok Nabi 5 kali sehari Nabi sembahyang Jumaat ni. Tak tersembunyi maklumat ni sebenarnya. Jadi kalau perbezaan tu kerana perbezaan yang berlaku pada Nabi, ataupun kerana riwayat yang sampai kepada imam-imam kita, maka mereka melihat perkara itu dari segi fake, timbullah itu. Baik. Tapi tak ada bicara berjemaah sampai ke nak klik. Jadi kebanyakan ulama kata kalau makmum dia semaya sunat di tempat dia semaya, hal tu tidak makruh. Inilah pandangan Imam Malik, guru Imam Malik dan Imam Ahmad, kedua-duanya guru Imam Syafi'i. Sesungguhnya Imam Abu Daud telah mengeluarkan sebuah hadis yang menyatakan hukum makruh perbuatan salat sunat terus di tempat salat fardu, iaitu daripada hadis Abu Rimsah radhiyallahu anhu. Ini salah seorang sahabat Nabi, Abu Rimsah radhiyallahu anhu. Dia kata, Rasulullah SAW jadi imam kepada kami. Cuba perhati balik. Moga bahagia Nabi jadi imam ni 5 kali sehari. Abu Rimsah kata Nabi jadi imam kepada kami. Abu Bakar dan Umar sentiasa berdiri di sehadapan, di sebelah kanan baginda. Apa sebut gini? Nak ayatnya benar ni, bagi dia terang benar. Ketika itu seorang lelaki telah mendapati takbir pertama salat, takbiratul ihram bersama imam lah. Maka Nabi SAW salat. Kemudian baginda memberi salam ke arah kanan dan kirinya, sehingga aku melihat putih pipi Nabi. Lalu baginda berpaling. Selepas itu lelaki yang mendapati takbir pertama tadi terus berdiri untuk menghidupkan salat sunat qabliyah atau ba'diyah. Sebenarnya hak ni potong lah ni. Salat sunat ba'diyah lah ni. Qabliyah tu potong. Tertinggal tu. Yang ni salat sunat ba'diyah. Hak selepas tu. Bangun selalu. Dia bangun selalu lepas tu. Selepas itu lelaki yang mendapati takbir pertama tadi terus berdiri untuk takbir pertama tu maksud dia sempat dengan tu imam daripada rakaat pertama lagilah. Tu maksud dia nya. Kita terjemah gitu tu moga asal tak dia gitu. Tiba-tiba Sayyidina Umar menerpa ke arahnya, lalu memegang kedua-dua bahunya dan menggoncang. Dia pegang tu buat gitu. Dia pegang ke Sayyidina Umar. Nya kocok kau itu. Seraya berkata, ketika tu dia kata, duduklah. Duduk dulu dia kata. Parut Sayyidina Umar ni. Sesungguhnya binasanya ahlul kitab adalah kerana tiada pemisah antara salat-salat mereka. Maknanya perbuatan dia ni tak ada langsung. Astagfirullah pun tak ada. Tak ada zikir langsung. Lepas habis salat tu bangun lalu. Kita akan jumpa akan datang. Maknanya kita kena ada ucapan pemisah antara salat fardu dengan salat sunat tu. Zikir lah kita kata ataupun ni tak ni bangun lalu tu yang kocok Sayyidina Umar tu. Maka Nabi SAW mengangkat pandangan dia bila kocok Sayyidina Umar tu bunyi kalah kali, punya gegar dia punya tulai-tulai kau itu kali. Siapa Nabi pun angkat kepala. Nabi mengangkat pandangan dia, lalu Nabi sabda, semoga Allah memberi kebaikan kepada tindakanmu wahai anak Al-Khattab. Jalan betul kamu tu.
Makna Nabi puji Sayyidina Umar. Maknanya jangan bangunlah, duduklah sekejap. Paling tidak pun astagfirullah, astagfirullah. Lepas tu kita pergilah cari tempat mana-mana yang kita nak berzikir dan nak berdoa sendiri. Itu maksud dia sini. Dan menjadi dalil yang menyokongnya juga, sebuah riwayat Sayyidina Umar berlaku pada Sayyidina Umar. Dan menjadi dalil yang menyokongnya juga adalah apa yang diriwayatkan oleh As-Sa'ib bin Yazid. Beliau kata, nah ni cerita As-Sa'ib bin Yazid pula ni. Aku salat Jumaat bersama Muawiyah di dalam Maksurah. Maksurah ni mana satu ruang khusus dalam masjid. Masjid ni di Damsyik ni, di Syria zaman Muawiyah. Apabila beliau memberi salam, aku terus berdiri. Muawiyah jadi imam lah ni. Aku salat Jumaat bersama Muawiyah di dalam satu Maksurah, ruang khas. Untuk tu imam sebab kita agak macam raudah tu lah kita kata, tempat khusus. Dia duduk situ lah, kira-kiranya orang itu ahlul ahlam wan nuha tu. Disebut dalam hadis ke ahlul ahlam wan nuha tu. Jadi apabila beliau memberi salam, aku terus berdiri di tempat solatku. Lalu pun aku solat sunat. Ni solat sunat. Ni mai Jumaat ni. Dia mai solat sunat selepas Jumaat. Selepas Muawiyah masuk ke kediaman dia, rumah dia dekat dia, masuklah. Beliau menghantar utusan kepada aku, kata As-Sa'ib bin Yazid. Lalu berkata, dia hantar utusan pergi ayat ke As-Sa'ib tu. Apa dia Sayyidina Muawiyah suruh ayatnya? Janganlah engkau ulangi apa yang engkau lakukan itu. Apabila engkau salat Jumaat, maka janganlah engkau menyambungnya dengan salat yang lain, sehingga engkau bertutur, bercakap atau keluar daripada musalla tempat kamu duduk, pergi lain. Kerana sesungguhnya Rasulullah SAW telah memerintahkan kami sedemikian. Mana kita kecek ni, ulama kata sama ada kita kecek tanya khabar saya kita ke, buat sekejap dengan dia ke. Bila tengok dia, oh demo, no. Balik bila? Habis ada cakap, ataupun zikir, ataupun doa. Mana jangan terus, sama tu, macam wisal gitu. Muawiyah kata, hak Nabi ajar tidak gitu. Iaitu agar tidak disambung dengan solat, sambung solat dengan solat yang lain. Sambung dengan solat yang lain sehingga kami bertutur ataupun keluar. Jadi sebenarnya dia ada riwayat Muslim, dia ada syarah dia. Anda tahu hari sini. Syarah dia tu bercakap tu maknanya berzikir ataupun dia berdoa. Ataupun dia kecek lah. Tak boleh selalu. Sebab tu ada anda dengar, siapa dia ayat kanan, dia kata ada setengah tu dia selawat tu. Tu antara dia kata sebab dia selawat tu nak boleh buat salat hak lain pula tu. Tak seri selalu tu lah. Masalahnya mana ada riwayat kata suruh selawat di silah tu. Orang suruh berzikir atau berdoa. Payahlah jenis lagu tu. Payah. Kita pun gitulah. Dia sebenarnya gini, dia ada pernah ada orang tanya anak lah, cerita lama dah. Dia kata, Ustaz dia tahu ke apa tukar selawat masa apa ni, tarawih tu ni. Dia kata nak ambil sunnah ni. Anak kata tak betul tu. Sebab Nabi semaya tarawih tak ada lagu tu. Nabi semaya tarawih tak gitu. Mana? Sahabat pun tak ada gitu. Tu. Harb meriwayatkan dengan sanad daripada Atha bahawa beliau berkata mengenai orang yang salat fardu, yakni maktubah. Ni kata Harb. Ni sanad ni daripada Atha, salah seorang tabi'in lah. Janganlah dia salat di tempat salatnya itu melainkan jika dia memutuskannya dengan percakapan, atau dia maju ke hadapan sikit, atau dia undur ke belakang sikit. Jadi setengah-setengah lain ke kiri ke kanan, ke mana beralih sedikit, baru dia sembahyang sunat. Jangan terus selalu gitu. Itu maksud dia. Tu riwayat daripada Atha. Maknanya macam wisal antara dua salat. Teruslah lepas wisal agak bangun lalu kita kata. Tapi anda tengok popok kita ni, kali tu dia paling tidak dia istighfar dulu 3 kali. Baru dia bangun bunuh belakang. Ni tak ada langsung ni. Pakai bangun selalu. Kau tu nyak kocok saya normal tu. Kalau ada perempuan ni kita kocok molek juga. Berkocok terik ni lah. Kita bui maklumat patut suruh masing-masing lah. Kita kira gitu ya. Diriwayatkan daripada Al-Auza'i, beliau berkata, sesungguhnya perkara itu wajib ke atas imam. Paruk ni. Dan daripada riwayat Harb jugalah. Dan daripada Al-Auza'i, beliau kata, ni riwayat daripada Al-Auza'i pula. Sesungguhnya perkara itu wajib ke atas imam untuk berpindah dari tempat. Untuk imam ni, bukan makmum. Wajib dia kata. Bila dia nak semaya tu, dia tak boleh semaya tepat kaki dia, tempat dia semaya wajib ni, semaya fardu. Dia kena depan ke tepi ke belakang ikutlah. Wajib untuk tu imam, kata Imam Al-Auza'i. Dikatakan kepada dia,
Dikatakan kepada dia, apakah bentuk yang memadai bagi kau? Jadi maknanya tu imam nak beralih tu dengan kadar paling minimalnya setara mana? Kau kira memadai beralih tu kesak 2 juta kalau lagu mana? Setara mana cuba ayat? Kau orang panggil kira-kira beralih dah, setara mana paling kurang? Kadar yang minimal. Ada orang tanya gitu. Dia pun jawab paling minimum ialah dia mengalihkan kedua-dua tapak kaki dari tempat asal dia, tempat dia mayat. Mana kesak sikit tak apa dah. Tu kata Imam Al-Auza'i. Sekadar tu pun tak apa dah. Terkeluar dah daripada larangnya. Sudah menepati dah hak wajib tu. Mana setahun tu pun lepas dah hukum wajib. Ni mengikut Auza'i lah. Ulama lain tidak kata wajib. Tapi hak kata wajib bukan dia seorang. Setengah tu kata menjadi tuntutan kepada imam. Tapi hak ni guna istilah wajib. Dikatakan kepada dia, kalau tempat tu speed lagu mana? Nak enjok-enjok kalau tempat luar. Tempatnya waktu imam tu berapa tulis. Supaya lebih aku bodoh. Tempat tu imam tu lagu mana? Tapi boleh. Kalau kita tengok enjok sikit, boleh sejekar. Teluh lagi tu. No. Tak apalah kalau kata speed dah. Tu imam nak enjok lagu mana? Jawab Al-Auza'i, lepas dia semaya tu, dia kena ubah kedudukan lipat dia tu daripada iftiras tu kepada bersela arba'. Bersela selepas merisalah. Kan itu sudah mati. Maknanya nak subuh, nampak berubah. Kalau kata fa'alih nak bergerak, dia lipat sela. Jadi hak dia duduk gitu. Contoh kalau dia duduk secara iftirah, dia duduk cara tawarruk, dia ubah. Dia nampak perubahan. Tapi hak ni bersela ni maknanya tidak iftirah, tidak tawarruk. Duduk bersela. Maknanya ubah kedudukan fizikal tu. Kedudukan kaki tu. Sekadar pun tak apa dah. Kalau speed sudah memadai. Maknanya terlepas dah hukum wajib tu. Dia mengikut pandangannya. Dan Al-Auza'i juga meriwayatkan daripada sanadnya daripada Ibnu Mas'ud bahawa beliau apabila memberi salam, beliau akan bangun. Ni Ibnu Mas'ud ni, salah seorang musaqqafin bainas sahabah, antara cendekiawan sahabat. Ni hak senior lah ni. Ni sahabat ilmu hak senior. Ibnu Mas'ud ni riwayat daripada Auza'i tadilah. Apabila memberi salam, beliau akan bangun dan berpindah dari tempatnya dengan jarak yang tak jauh. Bila lepas dia sembahyang tu imam apa tu? Sebabnya bila tu imam wisalah tu hak menjadi amalan Nabi para sahabat, masing-masing makmum tu dengan tu imam tu sendiri-sendiri dah berzikir berdoa. Jadi tu imam pun pergi duduk di sana, dia pun doa. Tu imam tu doa lah untuk makmum tu, sebab itu tanggungjawab dia. Jadi kalau kita tengok sini, maknanya pemahaman zaman sahabat dulu pun, maknanya bila dia wisalah, maknanya sudah tak terikat. Sebab wisalah tu at-tahlil. At-tahlil maknanya sudah halal dah. Tak ada dah kontrak antara makmum dengan imam tu. Itu maksud dia. Harbin berkata, ini silap anda tadi, dan beliau silap kembali domain ni, sebab hak arak dia tak sekali, cuma anak pisah ke. Kalau hak arak dia tak sekali. Sakit mata kita tengok. Dan beliau, yang ni Harb tu. Tadi. Harb berkata lagi, telah menceritakan kepada kami oleh Muhammad bin Adam. Telah menceritakan kepada kami oleh Abul Malih Ar-Raqi daripada Habib. Beliau berkata, adalah Ibnu Umar, dia menganggap, dia memakruhkan seseorang salat sunat di tempat di mana dia salat fardu. Kata siapa? Ibnu Umar. Sehingga dia kena maju ke hadapan sikit, atau undur ke belakang sikit, ataupun dia bercakap. Tanda pemisah antara salat fardu dengan salat sunat. Dia bercakap, tak apa dah. Riwayat ini bercanggah dengan riwayat Nafi' yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Jadi kalau dari riwayat Nafi' ni siapa? Nafi' ni hamba bebasan Ibnu Umar. Nafi' nombor 2 tu ada anak buat bawah tu. Tak apa, kita baca lah lepas ni sikit. Jadi riwayat ni, riwayat Harb bin bawa ni daripada siapa? Daripada Habib ni, dia kata Ibnu Umar kata makruh. Tapi dalam riwayat Nafi', dalam Sahih Bukhari kata tak. Mana riwayat tu? Sini, cuba tengok. Nombor 2 bawah tu. Kita tengoklah sikit. Riwayat Nafi' yang dimaksudkan dalam teks tersebut ialah riwayat yang direkodkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari di bawah bab Maktul imam fi musallahu ba'da salam. Maksud. Payah nak tulis Qurumi ni, payah. Maksud ni diam sekejap. Tak gerak lalu. Lepas maya wisalah tu imam dia sekejap. Diamnya imam di tempat salat dia selepas salam. Dia sekejap. Tidak terus bergerak. Tidak terus pindah. Di mana dalam riwayat Bukhari ni, Nafi' meriwayatkan bahawa Abdullah bin Umar biasa menunaikan salat sunat di tempat yang sama. Beliau menunaikan salat fardu tanpa berpindah tempat. Riwayat Nafi' ini menyatakan bahawa Ibnu Umar sendiri pernah salat sunat di tempat duduk salat fardunya tanpa berpindah. Lagu mana ni? Hak tadi pun sahih juga. Hak ni pun sahih juga. Masalahnya orang sama buat tu. Ibnu Umar belaka. Riwayat pun daripada hamba maula dia tu Nafi' ni. Para ulama hadis dan fiqh menyelesaikan perbezaan antara riwayat Nafi' dan riwayat Habib. Riwayat Habib, silap. Hak tadi riwayat Habib, ana silap ni. Hak tadi riwayat Habib, ni riwayat Nafi'.
Jadi bagaimana kita nak talfiq, kita nak kompromikan dua riwayat yang berbeza? Melalui beberapa kaedah pentafsiran yang kemah lah. Antara jalan penyelesaian utamanya ialah gini. Yang pertama, perbezaan keadaan. Sebab kita tak boleh nak tolak mudah-mudah hadis ni bila sahih. Kalau anak mudah, nak ayat ni haruh. Nak ayat boleh lah kau buat lagu mana. Nak ayat haruh. Nak ayat ni boleh, tak ada masalah. Tapi masalah ni, kita kata makruh tu lah. Mula-mula tadi. Perbezaan keadaan. Ibnu Umar mungkin melakukan solat sunat di tempat yang sama seperti riwayat Nafi' dalam Sahih Bukhari secara kebetulan atau tidak menunjukkan keharusannya. Dia panggil bayanul jawas. Nak ayatnya haruh. Bayanul jawas nak ayat haruh. Manakala larangan atau makruh yang beliau sampaikan seperti dari riwayat Habib tadi adalah merujuk pada panduan yang lebih afdal atau khusus bagi mengelakkan kekeliruan orang ramai, khususnya bagi imam. Tujuan nak suruh pindah tu atau nak suruh supaya berubah kedudukan tu, biar orang mari ni katakanlah orang mari tu, sudah dah semaya. Bila tu imam berubah kedudukan, mana semaya siap dah tu. Dia kata gitulah, tak apalah, tu alasan dia. Yang kedua, kelebihan riwayat Nafi'. Ada ulama kata kalau kita nak banding, riwayat Nafi' lebih afdal. Dari sudut disiplin hadis, riwayat Nafi' daripada Ibnu Umar yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dinilai sebagai jalur yang paling sahih dan kuat, yakni asahul asanid, menjadikannya lebih diutamakan apabila berlaku terjadi. Kalau kita nak pelagar lah, nak atuk kita kata riwayat Ibnu Umar daripada Habib, riwayat Ibnu Umar daripada Nafi', hak Nafi' ni lebih kuat sebab hak ni duduk Al-Bukhari. Ada ulama kata gitu. Jadi hak ni kalau kita nak pakar pertama, mana nak ayat haruh. Kalau pakar kedua kan, nak ayatnya maknanya tidak makruh. Bahkan haruh juga lah. Tapi hukum mana pun, kalau ayat kedua ni mana kita tidak jamak. Boleh pakai belakang, cuma hak ni lebih kuat atau atas tarjih lah. Bukan kata tolak tu tidak. Hak Habib tu tidak. Riwayat Habib tu tidak. Terima riwayat Nafi' atas rasa ni asah, lebih sahih. Sebab dia duduk Al-Bukhari. Lepas tu Nafi' ni siapa dia? Hamba yang berkhidmat. Bila dia merdeka ke hamba ni pun, hamba ni khidmat lagi pada Ibnu Umar. Sayangnya Nafi' pada Umar. Sebab Ibnu Umar buat sepanjang dia. Hamba padahal. Siapa orang tanya dia kan? Nah, dalam riwayat Bukhari ada Mufrad tu. Buana demo pakaian hamba sebab pakaian demo. Nabi suruh gitu. Ibnu Umar jawab gitu. Sebab kalau dia pergi kedai kan, orang tak cek hamba dia. Dah je jalan steam lagi tu. Dia tak ayat lah, tak tangan atas baru tak ayat, tapi jalan steam lagi tu. Jadi orang tanya, apa? Kadang-kadang dia ada setengah riwayat, hamba dia letak kain ni. Kain dia tak atas kok itu, lepas tu dia panggil ridak dengan itu. Yang bermutu tinggi pakaian. Ada orang tegur dia. Bapa baju sudahlah hak molek, hak kain bawah ni biasa-biasa. Dia kata tak boleh. Aku pakai gitulah hamba aku pakai. Memang Nabi nak gitu. Sebab tu hamba dia saya. Sebab Aisyah kata bila dia bebaskan hamba tak segi, nak duduk dia juga. Bapa tu banyak boleh ilmu duduk dengan sahabat ni. Sebab tu Nafi' ni hamba jadi perawi apa? Dia duduk dengan siapa dia? Ibnu Umar. Bakal duduk kita tak jadi apa-apa dah. Dan Qatadah telah menyebutkan daripada Ibnu Umar bahawa beliau ni riwayat daripada Qatadah. Dia sebutkan bahawa Ibnu Umar pernah bahawa beliau pernah melihat ni Ibnu Umar cerita. Ibnu Umar bahawa beliau pernah melihat seorang lelaki salat di tempat berdirinya. Yang mana tempat tu dia salat jemaah. Dia salat jemaah. Lepas tu dia bangun salat tempat tu juga. Tak bergerak, tak beranjak sikit habuk. Lalu Ibnu Umar melarangnya dan berkata, aku tidak melihatmu salat di tempat dirimu tadi. Mana bagi aku tak jadi, musmaya tu tak jadi tu. Aku tidak lihat. Mana musmaya tapi bagi aku sebab tak semaya. Bapa tu sebab tidak beralih tempat. Sa'id pun kata, maka aku menyebutkan perkara itu pada Ibnul Musayyib. Lalu beliau berkata, sesungguhnya perbuatan itu dimakruhkan bagi imam sahaja pada hari Jumaat. Itu imam yang kena beralih. Makmum tak payah. Kata Ibnul Musayyib. Ataupun Musayyab. Waktu khilaf pula ada kena kata, ni kuat, ada setengah kata, sebutan tu. Tak apalah. Kemudian, diriwayatkan daripada Ikrimah. Beliau berkata, apabila engkau salat Jumaat, maka janganlah engkau menyambungkannya dengan 2 rakaat, sehinggalah engkau memisahkan di antara keduanya, sama ada dengan berpindah tempat atau bercakap. Jadi kalau kita tengok ni, maknanya kata-kata Ikrimah ni, dia tidak khusus pada imam ni. Tidak khusus pada imam. Yalah kita, anak pun faham, kena faham molek kan. Salat Jumaat ni ada salat sunat. Kalau lepas tu ni, kalau ke mana? Tu khilaf pula tu. Bukan semaya Zuhur ni. Semaya Jumaat. Tapi ada ulama kata ada ulama kata. Tapi sebelum Jumaat tu, kalau dalam Tuhfatul Ahwazi, syarah Sunan Tirmizi, dia kata nak ada Quran, Nabi tubik, masuk waktu, Nabi wisalah, lepas tu tamimah kan, Nabi duduk, lepas tu dilaungkan azan. Azan tu azan mana? Azan masuk waktu.
Kalau kita kata ada azan sebelum tu, tu azan lain. Kalau azan masuk waktunya, hak yang kedua tu. Lepas tu Nabi, lepas tu selesai Nabi bangun tu khutbah lepas semaya. Syekh Mubarak Furi kata, mana ada cuba ayat? Mana ada? Ni dia kata ni, yang makan anak-anak ayat ni. Tu dia kata, mana ada semaya sunat ni? Dah sampai dari riwayat tu. Yalah, ulama apa ada semaya sunat tu, itulah cerita orang miskin mari bangun Nabi suruh semaya kan. Nah, macam-macam pula khilaf tu. Ketika Nabi baca khutbah tu kan. Setengah kata, tu tahiyatul masjid. Tak ada ayat tahiyatul masjid. Nah pulaknya. Lepas tu ada pula ulama kata, pada waktu tu hak mana afdal? Semaya sunat tahiyatul masjid ke semaya sunat qabla al-Jumaah itu? Pulak. Di perbincangan ulama. Sebab tu bagaimana bila kita ngaji, kita tengoklah. Sebab kita nak tarjih diri ni, rasa kita tak ada kemampuan. Tengok pandangan ulama lagu. Kalau benar tu termasuk khilaf ulama zaman dulu, mana khilaf muktabar lah tu. Kira gitu lah. Tak usah kata bid'ah. Walaupun Anas dia nak terima hak kuatnya tu. Tak ada. Sebab tak nak tak buat. Kalau kita pergi, kita tahiyatul masjid. Lepas tu pergi awal lah. Jangan siapa tu imam du khutbah tu. Gitu kan. Baik, kedua-dua riwayat ini dikeluarkan oleh Abdul Razak. Baik, tak apalah. Mazhab Malik berpendapat bahawa dimakruhkan pada hari Jumaat seseorang melakukan sunat tatawuk di tempat solat dia di dalam masjid. Dan dia tidak berpindah daripada tempat dia semaya tu. Walaupun dia seorang makmum. Mana tidak khusus pada tu imam. Makmum begitu juga. Molek-moleknya, dia kena beranjak lah sikit. Kena ubah sikit. Manakala bagi imam dimakruhkan baginya untuk salat sunat selepas Jumaat di dalam masjid, dalam apa jua keadaan. Kok mana pun tak boleh. Kalau kita tengok sini, maknanya ada ni salat sunat selepas Jumaat. Nawal tu? Ada ni. Dari pandangan imam-imam mazhab lah. Sebab tu bagi anda benda tu, tak perlu siapa kita mereka bertegang urat leher tu. Tak perlu sebenarnya. Kena berhati-hati juga tu. Kena tengoklah benda tu setahu mana. Khilaf tu. Ni kan? Kalau benda tu memang semua kata tak ada ittifaq, tak ada. Tak perlulah bincang ni. Baik, Imam Syafi'i rahimahullah telah berkata dalam kitab Sunan Harmalah ni. Dia kata hadis As-Sa'id bin Yazid daripada Muawiyah ini adalah sabit. Itulah hak tadi lah Muawiyah. Atau orang. Atau tu saya kata, jangan buat gitulah lah kali depan. kena beranjak sikit. Ingat sana hadis ni kan? Muawiyah tu. Imam Syafi'i sebut dalam Sunan Harmalah, hadis As-Sa'id bin Yazid daripada Muawiyah ini adalah sabit, sahih di sisi kami. Dan dengannya kami beramal. Maknanya kena beranjak. Ni makmum ni. Bukan tak imam. Mana jangan kita semaya ni khusus untuk semaya Jumaat. Jangan kita semaya sunat di tempat kita semaya fardu. Imam Syafi'i pegang ni sebab dia kata hadis Sa'id itu adalah sahih. Di sisi kami. Dan kami beramal dengan hadis itu. Beliau berkata lagi, ini seperti sabda Nabi SAW kepada seseorang yang salat sunat sedangkan salat fardu telah diiqamatkan. Supaya dengan hal tu tahap amalan ni. Taklihnya supaya taklih dengan orang iqamat kita mai sunat. Sedangkan kalau kita riwayat, kalau semaya sunat baru tu kena berhenti. Kena niat keluar misalnya bila orang qamat. Hak ni kalau orang qamat, dia kata dia lagi ni muka dia qamat. Kalau tu dia jenis lambat sikit qamat dia kata. Dia lagi. Nak ayatnya ta'lih hak tu, supalah ta'lih hak sana. Dia nak ayat gitu. Adapun dua solat dilakukan, adakah dua solat dilakukan serentak? Ta'lih gitu. Itu tak sah. Seolah-olah baginda suka untuk memisahkan salat sunat daripada salat fardu. Supaya salat fardu itu berdiri sendiri dengan adanya pemisah selepas salam. Mana selepas salam biar ada misah bercakap ke, berdoa ke, berzikir ke, atau beralih tempat. Kena ada tu. Baik, bab seterusnya babul inhiraf ba'da taslim. Bab inhiraf mana berpaling selepas bui salam. Selepas bui salam tu paling. Sama ada ngadak apa ni panggil 90 darjah ke? Ataupun 180 ngadak ke makmum ke, ikutlah. Maknanya inhiraf tu maknanya tidak kekal dalam keadaan ngadak kiblat gitu. Imam An-Nasai telah mengemukakan satu hadis di bawah bab ini. Imam An-Nasai meletakkan tajuk ini untuk menunjukkan sunnah mengubah posisi atau berpaling arah, yakni tidak terus menghadap kiblat sejurus selepas selesai memberi salam salat fardu. Yang pertama maksud al-inhiraf, berpaling atau mengalihkan tubuh atau arah daripada terus menghadap ke arah kiblat. Contohnya beralih menghadap ke makmum, ke kanan atau ke kiri. Boleh berlakulah. Yang kedua, tujuan syarak. Sebab hak ni termasuk dalam syarak ni. Maksud sunat lah, kita termasuk dalam sunat. Tujuan syarak antara hikmah disunatkan berpaling adalah untuk membezakan antara keadaan salat dan keadaan selepas salat. Serta mengelakkan daripada terus menghadap kiblat seolah-olah masih berterus, seolah-olah salat masih berterusan. Nah, ayat tu ada lagi hak lainnya macam mana tak masuk sini. Ada kalau kita tengok dalam syarah, pertama sekali nak ayat tanggungjawab imam
kena ambil tahu terhadap makmum. Seperti mana pemimpin ambil tanggungjawab terhadap rakyat. Antara tanggungjawab pemimpin kena ambil kiranya sahabat rakyat dia semaya Jumaat ke tidak. Kecualilah kalau pemimpin diri tak semaya Jumaat, tu sesat masalah tu. Dia tak perlu paling lah. Dia tak perlu paling. Sebab kalau kita tengok cerita, kalau kita tengok kisah ni kan, daripada zaman Nabi, zaman sahabat, semua pemimpin jadi imam di masjid jami', di masjid-masjid utama. Kalau di situ ada tempat musalla, tempat semaya, maka pemimpin lah. Itu style dia pada waktu tu. Standard dia gitu. Baik, tak apalah kan. Baik, hadis ke 1334. Wa bi qala akhbarani Yaqub bin Ibrahim qala hadatsana Yahya an Sufyan an hadatsani Ya'la bin Atha an Jabir bin Yazid bin al-Aswad an abihi annahu shalla ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salat as-subh falamma shalla inharafa. Imam Nasa'i dengan sanad telah meriwayatkan hadis daripada Yazid bin Aswad daripada bapanya, yakni Al-Aswad, bahawa beliau, yakni bapanya Al-Aswad itu pernah salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salat subuh. Maka apabila baginda selesai salat, baginda inharafa, berpaling atau mengubah kedudukan dada daripada arah kiblat. Ada setengah riwayat Nabi paling tu menghadap pada makmum. Hadis Yazid bin Aswad adalah sahih. Sesungguhnya telah diriwayatkan beberapa hadis yang menunjukkan hukum sunat imam menghadap ke arah makmum selepas memberi salam. Ini menghadap ke makmum, maknanya 180 darjah lah. Dan bahawa perbuatan tersebut merupakan sebahagian daripada petunjuk Nabi SAW. Antara hadis berkaitan dengan isu ini adalah hadis bab dan beberapa hadis lain. Hadis bab ni lah, hadis lainnya contohnya hadis Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu. Junduk ni pun ada belaka dhabit tu kan. Gapo dia Samurah kata? Dia kata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sada salah aqbala alaina biwajhi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila baginda selesai salat, baginda menghadap ke arah kami dengan wajah baginda. Hadis ni riwayat Bukhari. Sebab kerana kata ada orang tak persoal perubah tu. Cuma yang ulama sebutnya bapa berubah tu. Kalau ada sebab tu moleklah. Setengah kata tak tahu sebab dia Nabi buat, kita buat lah. Boleh pahala tu. Tu perbincangan ulama. Yang kedua hadis Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, beliau berkata, kunna idza minta maaf tidak terbubuh lagi. Kunna idza sallaina khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahbabna an nakuna an yaminihi liyuqbila alaina biwajhihi. Rawahu Muslim wa Abu Daud. Maksudnya kami dahulu apabila salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami amat suka berada di sebelah kanan Nabi lah, di saf pertama tu, supaya baginda menghadap ke arah kami dengan wajah baginda. Dikeluarkan oleh Imam Muslim dan Abu Daud. Sebelum baca nombor 3 tu, tapi sebenarnya dia ada buat selepas ni. Tak apalah, kita baca kita pergi sebab ni ringkas belakang tu. Sebab isu kana tidak boleh tanda bulat lah pada kana tu. Hadis pertama kedua tu ada sebut kana. Situlah Imam Nawawi akan bincang ringkas saja. Sebab kunna ni mudahnya kita boleh terjemah. Salah satu terjemahnya, kami dulu sentiasa gitu buat. Dia boleh terjemah gitu kunna. Kana tu. Bila masuk nun tu jadi kunna. Apakah gitu sama? Tu lepas ni. Yang ketiga hadis Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu. Shalla lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat as-subh bil Hudaybiyah ala ithri sama'in كانت من الليل فلما انصرف أقبل على الناس. الحديث أخرجه البخاري. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami salat subuh pada kami di Hudaybiyah selepas turun hujan pada waktu malam. Hujan tu malam, semaya tu waktu subuh. Mana ada lagi lah kesal-kesal hujan tu. Maka apabila baginda berpaling selesai salat, baginda menghadap ke arah orang ramai, sehingga sahabat sebut ada kesal ni. Kesal apa panggil apa ni? Kesal air tu. Macam seluk lah, tapi nipis lah nampak kesal. Nak ayat malam tu hujan. Kalau dia nak ayat ke dia, bukan ayat hujan tu. Dia nak ayatnya bahawa Nabi ngadak, sehingga kita boleh sebut nampak kesal dari Nabi. Maknanya hak ni tidak berlapis dengan sajdah lah. Direct atas pasir tu. Baik. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Maknanya ada ni ngadak ni. Yang keempat hadis Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, patut ada lagi sama tu perbincangan tu, kita akan sebut semula lah tu minggu depan lah. Akhara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salata zata lailatin ila syatril lail thumma kharaja alaina falamma salla aqbala alaina biwajhi al-hadith akhrajul Bukhari aidan. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melambatkan salat isyak pada suatu malam sehingga lewat tengah malam. Dalam setengah riwayat siapa budak-budak tidur dah. Kemudian baginda keluar menemui kami, maka apabila baginda selesai salat,
Baginda menghadap ke arah kami dengan wajah baginda. Ini hadis ni. Hadis ni panjang lagi lah. Ini ringkas. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahih dia. Hadis-hadis ini, ada lagi cuma ana ambil ni 4 saja. Hadis-hadis ni menunjukkan sunat bagi imam menghadap ke arah makmum selepas selesai daripada salat. Serta melazimkannya. Ada kata melazimkannya. Tu poin dia. Hak melazimkan, itulah maksud kana tu. Ana suruh bulat tadi tu. Kalimah melazimkan dia ambil pada kana. Sebab kana dia kata hak ni madi istimrari dia panggil. Dalam istilah. Telah tu maknanya telah kami tu. Sama-sama pun kami buat gini lah dulunya. Tu terjemah kunna tu. Betul, kau kena gitu sama maksud kunna tu. Selepas ni Imam Nawawi buat komentar. Jadi berdasarkan apa yang digambarkan oleh lafaz kana, bila campur dengan na jadi kunna, kuntu, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam disiplin ilmu usul. Sebab tu kena lazim, kena buat gitu sama molek. Imam Nawawi rahimahullah kata, pendapat terpilih yang dipegang oleh kebanyakan ulama dan para penyelidik ahli tahqiq dari kalangan ahli usul ialah lafaz kana ni tidak semestinya membawa makna berterusan, kena buat sama gitu, dan tidak pula perlu diulang. Kalau tak buat gitu kena ulang acak kali biar banyak, tak mesti gitu makna dia, kata Imam Nawawi. Ia hanyalah sebahagian daripada perbuatan lampau, dia panggil fi'il madhi, past tense lah kita kata. Sebab tu kunna, dulunya kami, kunna dulu ni lepas. Tu asal makna dia. Yang menunjukkan berlakunya sesuatu perbuatan itu tu pada satu-satu masa. Tak boleh kita terjemah kunna dulunya kami buat gini sama. Imam Nawawi kata tak boleh terjemah gitu. Tak boleh terjemah gitu. Tapi kalau guna kepada Allah, wa kanallahu haliman ghafura, tak boleh. Ada ketikanya Allah ni halim. Salah terjemah tu. Kalau Allah kena kata sama. Bahkan anda pernah tanya ni terjemah ni. Salah seorang tokoh anak murid. Datuk Yusuf Zaki aku. Ustaz Labib. Rumah dia dekat dengan rumah Ustaz Datuk Yusuf Zaki aku dah. Yusuf Zaki. Itulah penterjemah Zila tu. Dia kata tak, dia kata. Tapi kalau masuk kepada Allah memang dia ada makna taukid. Misalnya Allahu ghafurun halimun. Tapi bila masuk kana, wa kana Allahu ghafurar rahima. Sebelum ada kana, Allah adalah Tuhan yang maha halim maha mudah basuh. Kita terjemah Kelantan, penyantun dan maha pengampun. Kita terjemah gitu. Tetapi bila masuk kana, wa kana Allahu haliman karima, dan sesungguhnya Allah. Kena terjemah gitu. Dia ada makna taukid. Betul lah. Jadi makna taukid tu boleh. Jadi maknanya bila guna kana, maknanya taukid dia kena ada Nabi buat confirm tu. Tapi nak kata mesti kena gitu sama, Imam Nawawi kata tak tepat. Tak boleh gitu. Boleh tak maksud. Jadi penyusun kitab ni, pensyarah Zakhirah ni Al-Itubi rahimahullah kata, pandangan yang mengatakan bahawa ia, yakni lafaz kana menunjukkan makna berterusan, bagi dia pendapat ni lebih kuat. Khilaf pula situ. Dia kata bagi dia lebih kuat, kena buat sama kalau guna kana. Kecuali jika terdapat qarinah, yakni petunjuk yang menunjukkan sebaliknya. Jadi kalau kita tak sepakat kana dengan mana perbuatan yang kena lakukan berterusan, kena rayakkan dia petunjuk yang memalingkan makna tu. Allah Ta'ala berfirman, wa kana Allahu sami'an basira, dan Allah adalah, dan sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat. Dan firman Allah, wa kana bil mu'minina rahima, dan Allah maha penyayang, dan sesungguhnya Allah maha penyayang kepada orang beriman. Dan firman-Nya lagi, wa kana fadlullahi 'alaika 'azima, dan sesungguhnya kurniaan Allah pada kamu adalah amat besar. Dan banyak lagi ayat-ayat. Hak ni nak ayat kena sama. Wa kana Allahu sami, Allah ni sama-sama maha mendengar. Jangan kata jarang-jarang. Apa sebab hak ni qarinah? Sebab tak nak kata tadi kalau kana digunakan kepada Allah, mana qarinah dia ni Allah ni sentiasa bersifat dengan sifat tu. Jangan kita kata pernah dulu Allah sami'an basira. Lepas tu. Apa sebab kanan tak boleh menunjukkan makna sama? Tak. Hak ni ayat sifat dia. Bila kita sifat dia tak berubah. Itu qarinah dia tu. Sebab tu kana di semua ni sesungguhnya. Kita boleh kata Allah ni sentiasa. Kita boleh terima begitu wa kana. Wa kana Allahu sami'an basira. Allah sentiasa bersifat dengan sami' dan basir. Bukan jarang-jarang, bukan sekali-sekala. Sebab qarinah dia, kalau kita kata kana tak boleh makna sama-sama, rosak makna ni. Rosak makna qarinah. Itu qarinah dia. Kalau tadi ada qarinah ke? Tu Syekh Itubi kata tu. Tak apalah, yang terakhirnya ada yang berpendapat
Hikmah imam menghadap ke arah makmum adalah supaya dia dapat mengajar makmum apa yang mereka perlukan. Atas dasar ini, ia dikhususkan bagi sesiapa yang keadaannya sama seperti keadaan Nabi, yang ini untuk mengajar dan memberi nasihat. Kalau dia maksud nak mengajar beri nasihat, molek dia paling. Kalau tak ada, tak payah. Ada pendapat kata begitu. Sebab tu benda ni bagi anak, kita kena bertasamuh. Kalau tengok Tok Iman tak paling, oh jahil molek Tok Iman. Bunyi bapak sana, tak erti. Padahal dia tak erti. No. Gitulah. Jadi anak setakat itulah dulu. Ya, boleh sila. Kita dah bagi salam kan? Tak ada pun dalam hadis yang katakan neraka muka tak ada. Kalau ada pasir lekat tu boleh lah. Tapi dah dikata pasir tak nampak kata. Pada semaya tak. Tidak berlapik dengan sajadah ni. Dia gini lah molek hak mudah honda ayatnya, perbuatan tu tak ada. Tu mudah. Sebab dia tak ada riwayat sebut. Maknanya raut muka ni dia tidak termasuk dalam perbuatan solat. Kita nak raut muka kerana kita rasa tak selesa, itu hal lain. Tapi dalam keadaan suci kita kata kapek ni raut juga, apa? Rupanya dia ada doa tu situ tu. Doa tu serangan. Doa tu serangan. Tak boleh hamba doa tu. Tak sahih. Tak ada raut muka. Sehingga anda dengar dalam YouTube, ustaz kata apa? Muka tidak sembahyang dia. Raut punggung boleh ke? Berat. Orang duk kecek benda lain. Jadi kalau nak kira dari segi nas, nak kata sunat, anak tak wani nak kata tu. Sebab dia tak ada khusus riwayat. Sebab salah tu ya akhir dia. Ayat salah tu lah akhir dia. Tak ada. Kalau ada, disebut, mesti disebut. Sebab anda sebut saat ni 5 kali sehari semaya. Sangat jelas tu. Kita jumpa berapa kali dah riwayat. Sahabat Nabi tu kadang-kadang semaya, dia kata lepas ni aku nak tengok betul daripada Nabi akad takbir, dia pergi duduk depan. Dia keliling kita tengok Nabi. Siapa kau salah? Tak ada apa sebut. Lepas tu kalau ada orang nak buat juga, nak buat mana? Tak nak kata gapo tu. Terserahlah kepada pemahaman masing-masing gitulah. Jadi anak setakat itulah dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.